Sesiapa yang datang ke Pulau Pinang mesti wajib singgah ke Masjid Kapitan Keling. Betul tak? Tapi persoalannya, kenapa masjid ini dinamakan Kapitan Keling? Ianya kerana pembinaan masjid ini diusahakan oleh seorang India Muslim yang bernama Khadir Mohidin. Dia juga dikenali sebagai Kapitan Keling, memandangkan dia dilantik sebagai seorang ketua komuniti India Muslim yang berada di sana pada zaman dulu. Jadi masjid tertua ini di Pulau Pinang dibina pada abad ke-18 sebelum diubah sesuai pada tahun 1930-an, dan hinggalah ke hari ini diguna pakai cantik. Jadi kalaulah hampa perhatikan, kubah masjid ini diinspirasi dari gaya mural. Tapi bahagian lain juga ada datang dari pengaruh-pengaruh budaya yang berbeza. Tapi apa-apa pun, Alhamdulillah, Masjid Kapitan Keling ni nampak sangat-sangat cantik dan nampak macamlah baru kerana ia dijaga baik oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Masjid ini juga terletak dalam World Heritage Site yang menjadi tumpuan orang ramai datang dari seluruh curug dunia. Jadi siapa yang datang ke Pulau Pinang, jemputlah beribadah di sini juga ya. Jadi share video ni dan jemput follow sekali untuk lebih banyak video-video menarik tentang Pulau Pinang yang anda tak tahu lagi.